Ada orang Pak Long 5 waktu haram tak mayang. Puasa haram tak, tarawih tak tinggal bulan Ramadan. Hebat, ada juga lagu tu. Dulu saya duk cek Kuala Lumpur ada 2 orang. Mati dah seorang, tinggal 3 selendem, tak dah seorang lagi. Harap keturunan dan benih lagu ni tak tabik pula baru. Tanya dia, syok tak Ramadan nak mai? Allah Ustaz, saya ni kalau boleh esok saya nak suruh dia mai dah Ramadan. Allah bang, bagusnya abang. Abang nak buat ibadat dak saya puasa pun dak, mayang tarawih pun dak, dia kata. Tu yang syok Ramadan mai ni pasal apa? Dia kata lepas Ramadan raya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu untuk sama-sama kita hadir dan kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita semua pada malam ini mendapat rahmat, mendapat maghfirah, keampunan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni saya diamanahkan oleh pihak masjid, oleh tuan imam kita untuk bercakap tentang Isra' Mi'raj. Jadi malam ni kita tak baca kitab kita, tak sambung kitab kita. Tu imam kata malam ni mai bercakap bab Isra' Mi'raj. Saya ni yang menurut perintah lah Pak Long weh. Mai tempat orang, orang suruh mengajar, mengajar. Orang suruh ceramah, ceramah. Jadi tu imam kita kata malam ni ustaz cakap bab Isra' Mi'raj dan payment pun untuk Isra' Mi'raj. Dia kata bukan payment untuk kuliah. Jadi sesuai dengan payment tu saya bercakap tentang Isra' Mi'raj lah malam ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu peristiwa agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada insan yang agung, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk renungan, tatapan dan mengambil iktibar daripada kejadian tersebut ni oleh kita. Tapi malangnya selama ni kita duk dengar cerita tentang Isra' Mi'raj, kita duk pergi dengar ustaz-ustaz duk ceramah tentang Isra' Mi'raj. Malangnya kita pi, kita balik, habis dekat tu pi dengar pompang ustaz nu ceramah, lepas tu makan terkedarah gig kenuri, balik. Hak tu adat dan kebiasaan yang kita duk buat selama ni. Tiap-tiap tahun duk dengar Isra' Mi'raj, tiap-tiap tahun Pak Long, tiap-tiap tahun. Malam ni kalau saya tak mai, tadi mai lewat sikit, minta maaf lah Pak Long. Babi lintah, berit mengejut atas bukit. Ingat senang nak main ceramah kat Kuala Lumpur tu. Belum jumpa jemaah, jumpa babi tu. Tengah duk pederas babi lintah, berit mengejut, berdiri kereta. Tu yang lewat sikit lah. Kalau babi tu tak lintah tak apa lah. Jadi malam ni kalau saya tak mai pun, agak-agak Pak Long boleh bercakap tak tentang Isra' Mi'raj? Pak Long boleh bercakap. Sebab apa? Benda duk dengar tiap-tiap tahun dah. Nabi berjalan menaiki burak, semua Pak Long tahu dah. Yang teman Nabi malaikat Jibril, pi tengok macam-macam, sama je. Bila tak ada sambutan Isra' Mi'raj, orang jemaah akan ingat. Dia kata, hey, masjid kita tak buat pun ceramah Isra' Mi'raj. Dia hanya menjadi satu rutin tahunan, program masjid menyambut hari kebesaran Islam yang menjadi rutin tahunan. Takat tu je. Kita tak mau takat tu je Pak Long. Kita tak mau. Hanya menjadi sekadar itu saja, kita tak mau. Yang jauh lagi daripada tu, kita nak ambil iktibar, kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil
satu kesimpulan daripada peristiwa itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita buat satu perubahan dalam diri. Jadi malam ni saya nak sentuh ada dua benda ya. Betul kita berhenti ya. Dua benda ya malam ni. Nak cakap panjang pun tak apa nak syok ni. Saya tak apa sihat. Perut saya ada masalah lagi. Daripada pagi tadi dia duduk mengulas tak apa nak elok. Jadi malam ni saya nak cakap dua benda ya. Yang pertama, dalam perjalanan Nabi SAW di malam Isra' Mi'raj tu, Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi macam-macam gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk. Hak maklum Pak Long duk tahu dah, macam-macam yang Allah Ta'ala duk tunjuk. Ada puak yang duk kerat lidah. Satu puak ni kerat lidah, tumbuh dia balik kerat pula, tumbuh dia balik kerat pula. Semua duk dengar dah cerita tu. Saya tak bermaksud dan tidak berhajat nak menyentuh gambaran-gambaran tu. Cumanya saya nak bagi tahu apa dia. Hak Nabi tengok tu, Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi malam tu adalah penyakit-penyakit yang akan dihinggapi oleh umat-umat Nabi SAW dalam perjalanan mereka nak menuju kepada Allah. Inilah yang akan merosakkan, inilah yang akan menggagalkan, inilah yang akan membantut dan mencacatkan perjalanan mereka. Nabi tengok malam tu satu puak yang kerat lidah, satu puak yang dihidangkan daging yang enak dan daging yang busuk, satu puak yang angkat kayu api, tak atas belakang jalan jatuh, angkat tambah pula. Semua ni adalah penyakit-penyakit yang akan kena kepada umat Nabi SAW dalam perjalanan mereka nak menuju kepada Allah. Inilah yang akan merosakkan perjalanan tu. Bila Allah Ta'ala tunjuk penyakit, Allah Ta'ala tunjuk ubat. Allah bagi ubat dekat Nabi. Hak ni yang kata Isra' Mi'raj, dia tunjuk penyakit, dia bagi ubat. Dia bukan takat duk cerita penyakit dia. Macam kita lah, banyak duk cerita penyakit, ubat tak bagi. Tapi Allah dia tunjuk penyakit kepada Nabi, ini penyakit umatmu, dan Allah Ta'ala bagi kepada Nabi ubat untuk merawat umatmu. Ubat dia apa dia Abang Long? Semayang. Kemuncak daripada Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala bagi semayang. Allah Ta'ala bagi semayang kepada Nabi. 5 waktu balik. Yang ni ubat yang mujarab nak selesaikan penyakit umat. Ini penyakit yang ubat yang mujarab nak selesaikan masalah umat. Semayang Abang Long. Tapi kita tak percaya dengan semayang. Ini masalah kita tak percaya. Saya nak tanya Pak Long lah. Saya nak tanya Pak Long. Hari ni Pak Long, penyakit budak-budak muda lah ni macam-macam. Pak Long jaga anak Pak Long dengan anak-anak Pak Long nak jaga cucu Pak Long. Dua zaman yang sangat berbeza. Different, berbeza. Zaman Pak Long jaga anak. Anak-anak Pak Long lebih kurang bayar saya lah. Zaman kami ni Pak Long buah, tapi buah ni dia ada tertib juga. Jahat-jahat buah dulu ni dia tak kurang aja tahu. Pak Long bagi dia duduk dalam rumah, jangan bagi dia keluar. Selesai masalah Pak Long, selesai. Tapi lah ni Pak Long macam-macam. Saya tahun lepas saya dengan tahun ni lah, tahun ni pun tak apa banyak, tapi tahun lepas banyak lagi. Saya banyak duduk di mahkamah tahun lepas tuan-tuan ni. Saya saman orang. Tak banyak saman, lebih kurang dalam 5 juta lah. Dalam 5 juta tu zaman, dia kena naik mahkamah pun pada Pak Long. Saya kena soal jawab saja pun 12 hari. Ingat senang nak boleh 5 juta. Jadi bila saya duk berulang pergi mahkamah tinggi Al-Ustaz ni, duk berulang pi mai. Dia urusan dengan mahkamah ni letih kat Pak Long. Kita sampai tak gini tak boleh jalan kes lagi, ada masalah pula. Kes orang lain apa duk nganga tunggu. Bila saya duk nganga tunggu, saya kata dekat peguam saya, boleh tak saya nak turun pi tengok kes lain duk bicara tu, hak mahkamah jenayah tu.
Hak saya ni mahkamah sivil. Mahkamah sivil ni kes dia tak apa nak narik sangat Pak Long. Kes tanah. Lagu tu lah, orang tibai bola goh masuk dalam rumah orang. Ada lagu tu kes sivil ni. Kes makan tanah orang, lagu tu lah. Hak mahkamah jenayah di bawah tu, dia cerita dadah, merompak. Tu seronok sikit tengok kes tu. Saya kata kat peguam saya, sekejap lagi saya nak turun tengok kes orang ni. Sekejap lagi ada apa-apa bagi tahulah kalau kes kita nak berjalan. Dia kata tak bawa Ustaz pi. Saya pun masuk pi tengok. Turun pi tengok mahkamah seksyen apa semua. Saya duk fikir-fikir kena bawa Pak Long kalau ada anak-anak buah tu bawa dia pergi mahkamah kena tengok kes orang. Saya turun duk berjalan tu. Bila duk berjalan dekat kaki lima tu ramai lah orang duk tunggu tu. Kes macam-macam tu. Mahkamah magistrat, mahkamah seksyen tu, kes macam-macam. Bila saya lintas, orang duk tegur saya, Ustaz ya. Saya duk tanya ni, yang makcik-pakcik ni, tua-tua ni, mak. Saya kata, kes apa Pak Long? Anak lah Ustaz, anak. Awak anak jadi macam mana? Anak Ustaz, duk ambil benda tu lah. Ambil apa Pak Long? Ambil benda tu lah. Dadah? Ya. Pak Long, dadah ni bahaya Pak Long. Dadih pun bahaya kalau orang kencing manis tambah dadah. Yang mana geng kencing manis nak makan dadih pun doktor tak apa bagi, tambah makan dadah. Tanya pula yang ni kes apa ni? Yang ni lagu ni lah Ustaz dia ni bila dia ambil benda tu dia duduk tak apa ni macam-macam. Antara yang saya tengok yang saya tersentuh hati. Saya tersentuh hati. Bila saya masuk dalam satu mahkamah, kamar mahkamah ni. Anak dia ni masuk mai dalam kandang tertuduh ni, dia punya rantai gari berantai. Jalan 4-5 orang masuk. Yang mak duduk belakang ni dengan tola satu, duduk urut dada satu apa. Mak ni penat dah tengok anak. Bila tengah-tengah bicara tu, hakim ni tak tahu dia ada urusan apa, dia kata tangguh sat. Tak tahulah. Tangguh tu saya tak tahu sebab apa dia tangguh tu, dia urusan apa tak tahu, tapi tangguh tu sat jelah, tak lama. Jadi lepa ni duduk dalam kandang tertuduh. Mak ni mai bagi makan, mak ni mai cium anak kat belakang. Minta maaf, mak tak boleh nak jamin, mak tak boleh nak buat apa. Minta maaf, mak nak ambil lawyer pun mak tak ada duit. Saya sedih tengok mak dia main suap cucuk. Anak ni teringin nak makan, mak ni buat main suap. Allah. Saya tanya dia, kes apa Mak Long? Kes dadah. Ni Pak Long, anak-anak hak buah ni Pak Long. Anak-anak hak buah ni. No, anak-anak hak buah ni Pak Long bawa pi ke mahkamah bagi mereka tengok. Macam mana mak bapak ni. Duk tunggu anak luar mahkamah ni. Duk tunggu anak ni. Bila keluar saja nak naik terak ni. Mak ni main nak suap anak tu. Anak ni teringin nak makan. Mak ni main nak suap. Saya tengok polis duk pegang mereka ni. Pegawai penjara tu. Jatuh air mata. Bila mahkamah tangguh main keluar. Kes tu dah sambung pula. Keluar daripada pintu mahkamah ni, mak duk pegang cucuk ni nak suap ke anak teringin nak makan makanan mak, masakan mak. Allah. Belum. Dulu ni tak berapa sangat benda-benda lagu ni. Saya nak tanya Pak Long nak kawal anak-anak zaman law, nak kawal lagu mana Pak Long? Pak Long cuba abang kata ya. Pak Long nak kawal anak-anak ni lagu mana? Zaman kami dulu, buah tara mana buah lah rumah, tak bagi keluar, tak keluar mana? Saya ingat, saya kena kuarantin dengan pak saya 4 hari. Kes mandi sungai. Mandi sungai,
Siapa pergi habang kat dia tu? Duk sat dia mai. Dia tiba kat dalam sungai tu macam peluru masuk. Dia kata hang bangkit, hang balik, anak mampus. Dia kata. Kita naik pokok tajun. Berenang timbul, naik pula pokok tajun pokok pukul 5 tu. Tajun, panggung dia ada. Dia tiba kat layak macam peluru masuk. Hang balik, dia kata, bangkit, keluar. Sambil duk ragas nak naik ke sungai tu, dia tiba kat tengah belakang tu, maka ikut. Naik gerek pula, kayu, dia ligang dengan motor kat belakang. Sambil nak balik rumah, dia tiba pula kat atas gerek. 4 hari Pak Long, dia kuarantin, tak pergi keluar mana. Dia duduk dalam rumah, nak buat datang apa? Duduk dalam rumah, tengok Dragon Ball. Zaman tu kan, tengok Dragon Ball. Mai petang tengok Shinchan. Tengok Doraemon. Penutup malam tu tengok Sepana Jaya. Hai, awak tu burak turun ke apa? Nabi tak ada naik burak ke maklum, burak turun dah. Zaman tu tak tu lah. Tapi zaman lah Pak Long nak jaga anak-anak ni lagu mana? Jawapannya jaga semayang. Sebab tu penyakit orang lah ni, kita nak kawal dia lagu mana Pak Long? Kena didik anak kita jaga semayang. Sebab tu Nabi suruh rotan anak bila tak semayang. Umur 10 tahun, umur 7 tahun didik, tak semayang tiba. Ni kalau umur 45 tak semayang, bukan dekat tiba, Pak Long terkajang kat tengah belakang. Suruh dia beralih ke belakang, lompat terkajang kat tengah belakang tu. Umur 45 tak semayang lagi. Nak jaga semua benda ni, jaga semayang. Settle. Sebab tu Nabi, Allah Ta'ala tunjuk penyakit kepada Nabi. Dan Allah Ta'ala bagi kepada Nabi penawar kepada penyakit. Jaga semayang. Baik. Kita lah semayang dah Pak Long. Semayang dah. Saya tengok muka Pak Long pun semayang. Ni bulan depan lagi banyak kita nak semayang tarawih. Ada orang Pak Long 5 waktu haram tak semayang. Puasa haram tak, tarawih tak tinggal bulan Ramadan. Hebat, ada juga lagu tu. Dulu saya duk cek, Kuala ada 2 orang. Mati dah seorang, tinggal 3 selendem, tak dah seorang lagi. Harap keturunan dan benih lagu ni tak tabik pula baru. Tanya dia, syok tak Ramadan nak mai? Allah Ustaz, saya ni kalau boleh esok saya nak suruh dia mai dah Ramadan. Allah bang, bagusnya bang. Abang nak buat ibadat dak saya puasa pun dak, mayang tarawih pun dak, dia kata. Tu yang syok Ramadan mai ni betul apa? Dia kata lepas Ramadan raya. Ni Pak Long kita nak semayang, kita semayang dah. Tengok muka Pak Long, Mak Long ni pun saya tahu dah jenis semayang. Cumanya malam ni Pak Long, saya nak tekankan kualiti semayang kita ni macam mana. Saya nak tanya Pak Long lah, kalau satu orang yang Pak Long sayang bagi hadiah, bini kita ke? Pak Long sayang bini Pak Long. Tak tahu dah Pak Long sayang ke tak bini Pak Long? Sayang ke tak Pak Long? Boleh gagah lah Ustaz. Mau hari dia tak buat perangai, boleh gagah lah. Mau hari dia buat perangai tu Ustaz, macam nak tumbuk. Pak Long sayang tak kat Mak Long ni? Dia duduk dalam ni. Sayang ke kat dia? Sayang. Seorang ya. Mak Long sayang tak kat lelaki Mak Long? Sayang ke tak? Awak yang diam terkejut tadi tak habis lagi ke? Sayang ke tak Mak Long kat lelaki Mak Long? Sayang Ustaz. Kalau orang yang kita sayang bagi hadiah, saya nak tanya pada Mak Long sayang kat suami Mak Long. Kalau suami Mak Long bagi hadiah sebenar dengan hari lahir, birthday Mak Long dia bagi hadiah, agak-agak Mak Long nak hargai dah hadiah yang dia bagi tu. Hargai. Mak Long nak apa? Abang mah. Hari kelahiran birthday Mak Long nak datang apa? Nak apa Mak Long abang? Mai saya nak tolong abang kali apa? Madu. Hei, awak yang pelik ni.
Weh, sakan maklum-maklum kau lapai. Pak Long mereka nak madu Pak Long. Hai, tak pernah dengar lagi takat lah ni. Hebat tarbiyah Pak Long noh. Mereka nak madu. Nak madu Pak Long. Sakan. Tak pernah lagi lah orang perempuan jawab lagu ni. Kira tarbiyah Kuala Lumpur ni hebat. Bila bagi hadiah, orang yang kita sayang bagi hadiah, kita akan hargai. Tanya dia, maklum ni susah macam saya jumpa satu orang, susah. Tapi dekat tangan dia ada satu bentuk cincin emas. Saya kata, awak tak pergi gadai je cincin emas. Dia kata, ustaz, walaupun mati saya takkan gadai. Ini adalah hadiah terakhir arwah suami saya. Biar mati aku takkan gadai cincin emas ni. Sebab apa Pak Long? Dia ada harga. Hadiah tu dia ada nilai daripada orang yang kita sayang. Sama dengan Pak Long. Bini bukan bagi apa pun, bini bagi pen ya. Bini bagi pen. Macam saya, bini saya biasa hadiah necktie. Necktie tu pun bukannya mahal mana dia beli tu RM48 9 kupang. Dia bagi Pak Long hadiah. Masa tu dia umur dia tingkatan 4. Saya ingat berapa belas tahun dulu ni. Sampai lah benda tu duk ada. Saya baru pakai 4 kali. Sampai lah duk ada lagi. Bini saya kata, abang no, duk elok lagi. Walaupun RM48 9 kupang. Dengan umur dia tingkatan 4, 16 tahun, 17 tahun dulu dia nak beli Pak Long. Bukan dia ada duit, dia pula anak yatim. Kita simpan, kita hargai. Macam Pak Long lah, hadiah daripada pak mentua. Tu seorang. Sampai lah duk belah, tak tambah-tambah. Tu nama dia hargai, menghargai. Betul tak Pak Long? Belah sampai ke lah. Daripada berjalan elok, lah serba beho masuk hutan jalan. No, maklum no. Daripada duk berjalan betul, lah berjalan serba beho masuk hutan. Maklum kita tengok beho masuk hutan. Kita belah hadiah daripada pak mentua kita, bini kita. Lah ni Allah Ta'ala bagi hadiah kepada Nabi. Nabi bagi hadiah kepada kita salat. Saya nak tanya Pak Long, lagu mana kita memelihara salat kita ni? Saya tak mau dah cerita dah. Nabi nampak tu Pak Long. Lah kita cerita, hadiah yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi adalah sembahyang 5 waktu. Pak Long, saya nak tanya Pak Long, sayang tak kepada Allah? Sayang Ustaz. Sayang tak kepada Rasulullah? Sayang Ustaz. La, Allah dan Rasulullah tinggalkan solat yang merupakan hadiah yang Allah bagi pada malam Isra' dan Mi'raj. Lagu mana kita jaga dan kita pelihara? Cuba tanya. Yang pertama, kualiti sembahyang kita. Saya nak tanya Pak Long, kualiti sembahyang. First, saya nak tanya soalan. Ada 4 soalan saya nak tanya berkaitan dengan solat malam ni. Yang pertama, Pak Long sembahyang selama ni, maklum sembahyang selama ni kerana ikut-ikut ke ataupun kerana belajar? Faham dengan ilmu ataupun ikut? Setuju tak saya kata kita selama ni sembahyang kerana kita ikut-ikut, bukan kerana kita belajar? Setuju tak Pak Long? Ikut, rokok kita rokok, sujud kita sujud, tapi kita faham tak sembahyang? Tak faham. Sebab tu kualiti nak main macam mana? Macam kita masak lah, masak kerana faham dengan masak kerana ikut. Buat sambal telur, kawan ni buat sambal telur, orang makan sedap, dia buat sambal telur cirit habis, hak mana makan? Cirit maklum. Sambal tak masak, cirit habis. Dia ni meniaga sedap, hang meniaga tak sedap. Orang beli kat dia, tak beli kat hang, lepas tu hang mula. Tengok kawan ni meniaga sedap maklum dengan nasi lemak tu, Allah oi. Tak dan buka pelas, bau dah nasi tu. Hak ni buka pelas, picum lubang hidung duduk dalam pelas, haram tak bau nasi lemak. Ada tak jenis lagu tu?
Ada. Hak nu pelah tak ada muka. Kita duk tepi. Oi sedap. Bau nasi pun sedap. Dia buka pelah tu. Wow, mai aroma tu. Ui sedap. Tengok gaya dia gemuk nasi. Nasi dia bukan kata makan nasi. Makan kerak nasi pun sedap dah. Tok tu dia sedap. Tengok dia punya kuah sambal dia. Allah oi. Tok tengok dia punya ikan bilis pun Pak Long. Tu baru ikan bilis. Hak kawan tu ikan iblis. Dia beza no. Ikan bilis dengan ikan iblis. Hak ni dengan ikan bilis dia sedap. Oi Mak Long oi. Hak nu nasi haram tak bau lemak. Kuah sambal serba minyak tuti. Bisa tengok minyak tuti. Cerai macam minyak tuti tu. Kita tanya dia Mak Long ni apa dia ni? Ada kata sambal lah, dia ingatkan ayak sirap kata. Ayak sirap lagi pekat pada kuah sambal Mak Long. Saya terkenal dulu, berhenti nak beli nasi lemak. Tengok dia ambil dia tok nasi, pum. Saya pun duk bicung. Saya kata ni nasi lemak kan nasi putih. Dia kata kat saya jangan duk makan kat lemak-lemak ustaz kolesterol. Tu yang hang tulis pasal apa? Aku berhenti beli kat hang pasal hang tulis nasi lemak. Pipi nasi putih. Kita kata ni nasi putih saya nak nasi lemak. Dia syarah pula kat kita. Dia duk makan lemak-lemak tu ustaz kolesterol. Haram sungguh. Yang aku nak beli nasi lemak punya pasal kat aku lah. Sebab apa Pak Long? Sebab tak ada ilmu buat ikut-ikut. Sekarang kita semayang, pasal apa semayang kita tak mampu nak mencegah kita daripada buat benda-benda yang keji dan mungkar? Sedangkan Allah Ta'ala kata, hampa semayang, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah sebut, bila hampa semayang, sembahyang yang ada kualiti, sembahyang yang benar-benar semayang, solat hampa akan mencegah hampa daripada perbuatan keji dan mungkar. Betul tak Pak Long? Tapi hari ni kita tengok, hak duk main masjid pun sakan. Mayang, ekor tikam. Ni bukan kuala lapan, ni kuala lain. Ada hak semayang ekor tikam. Ada. Duk tengah mayang dalam handphone tu, duk tengah main judi. Tengah duk tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Handphone bunyi kering. Masuk 10 cuci 30. Pak Long bisa dengar tak dulu saya bisa cerita hak mayang risik ekor terbang turun. Zaman dulu lah, zaman kedai ekor pun ada. Lah kedai ekor tak ada kot, ada lagi lah. Ada hak ada lesen, hak tak ada lesen tak ada lah. Dia nak main mayang asak contoh ni, dia pergi kona pergi tikam ekor tu. 4783. Dan tulis. Tak ulang dah Pak Long, tak ulang dah. Hak mana dan ingat lah. Dia pun pergi tikam 4783. Dua kali ya tu. Dapat atas ekor tu dia lipat-lipat boh dalam poket baju, mayang kat belakang. Duduk belakang tu imam. Sujud rakaat ketiga, resik terbang turun. Kan? Duduk antara dua sujud. Kawan sebelah pun tengok. Tikam juga. Ingatkan aku ya, hak kawan sebelah tu pun hak mayang azak. Duduk tahiyat akhir, resik terbang pergi duduk depan tu imam. Tu imam pun at-tahiyyah. Yang ni yang siapa pula ni? Tu imam duduk tengok. Tu imam pun rabah-rabah, hak aku ada. Tu imam pun serubah. Hak ni bukan kuala lapan, ni kuala lain. Hak ni kata Pak Long. Sebab apa? Kita semayang, sedangkan Allah kata sembahyang tu dapat mencegah hampa daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi semayang kita tak boleh. Kerana apa? Kerana kita semayang tanpa ada penghayatan yang sebenar.
Pak Long, macam mana kita nak jadikan solat ni sebagai ubat kalau kita pun tak pernah menjadikan diri kita untuk beramal dengan ubat tu? Ni yang pertama. Yang kedua, kualiti semayang kita ni Pak Long. Saya nak tanya Pak Long, sampai hari ni Pak Long dah umur berapa? Pak Long rasa tak buat ibadat ni rasa sedap? Ataupun rasa terbeban, ataupun rasa tanggungjawab kena buat? Tak ada rasa sedap pun. Aku kalau tak semayang, masalah. Ada tak lagu tu Pak Long? Faham tak? Ibadat kita yang selama ni kita buat, Pak Long semayang ke, Pak Long baca Quran ke, Mak Long berzikir ke, kerana sedap ke, kerana tanggungjawab? Esok dah Syah Kemah Masjid Kuala Pai tu. Ni kalau orang ingat FRU main duk katok kat luar. Dulu duk dengar katok-katok ni FRU ya. Sila bersurai dulu lah masuk waktu mula katok kat belakang Kemah. Pak Long pernah fikir tak Pak Long 30 tahun dulu TV nak duduk dalam masjid? Dulu ni TV duduk dalam rumah, lah masjid ada TV lah. Kita semayang motor imam duk baca panjang kalut-kalut, tengok TV dulu kita. Duk tengok ustaz, oh yang ni minggu ketiga dia ni. Ni boleh lagi kan ni? Kena berhenti dah. Boleh lagi sikit lagi. Saya nak ulang soalan saya kepada tuan-tuan. Selama ni Pak Long buat ibadat kerana Pak Long rasa terbeban ke, kerana kena buat ke, ataupun yang ketiga kerana sedap? Ni soalan saya. Buat ni kerana apa dia? Kerana sedap ke, kerana terbeban ke, kerana apa? Cuba abang. Ada orang yang duk buat ni, dia kata, tanya dia, "Siapa yang hang semayang?" "Ustaz, saya rasa sedap Ustaz." "Tak, semayang ni tak tahu. Semayang ni Allah Ustaz, oi, awak lah yang subuh tu Allah Ta'ala bagi 2 rakaat. Buh lah 6. Ada? Yang ada dia kata, awak yang pergi-pergi buta tu dia kena semayang tu Ustaz. Tak boleh ke ejah pergi pukul 10 subuh? Tak dan nak mangkit lagi. Dia kata, dan lah mangkit lu pukul 10. Pak Long, minta maaf, saya cakap diri saya pun belum sampai tahap tu Pak Long. Lah mayang tak tahu habis dah 3 rakaat. Allah, syuknya ya Allah, habis mayang wajib, buat pula mayang sunat. Allah, Quran lepas semuka, lepas semuka, lepas semuka. Ya Allah, sedap. Ada? Tak ada. Bukan kata hak dengar, hak cakap ni pun serupa. Saya kata kat diri saya dah senang, kata kat tuan-tuan kita tarik muka sopa pungguk negara pula. Lah saya kata kat saya, jemaah lah kalau dia kata lagi tarik muka tengah, muka je pungguk negara, nampak? Mak Long sedap tak? Mak Long buat ibadat, tarik biji tasbih sampai putih tali tau. Allah, dia kata, awak lah yang biji tasbih ni ada 100, awak tak boleh 1000. Pi beli tu tempah hak 3000 tu, tasbih hak 3000 biji tu, melengkak kau dalam raga motor jauh lak tenung selah. Ada? Tak ada. Hak syok lah buat apa Pak Long kalah telefon. Dia tak? Mula kalah satu, habis yang tu keluar kalah pula satu lagi, keluar kalah pula TikTok. Tengok habis apa yang ada, mau tengok semua. Kadang-kadang hak benda yang dia tak perlu ambil tahu benda tengok apa Mak Long tu, apa dia tak tahu. Kalah tengok daripada cucu sampai ketuk wan. Cucu tengok TikTok, tok tengok Facebook, tok wan ke Mak Belu. Ni dia duk kalah semua tu tiga.
diri kita. Pak Long, saya bukan nak kata Pak Long tak baik dak. Ni saya kata kat saya Pak Long ada terasa pula. Dia terasa bulan depan tak main kuliah pula. Lagu mana kita sedap main sosial media? Adakah kita sedap buat ibadat lagu tu? Ni duk sambut Isra' Mi'raj berapa puluh tahun dah ni. Belum. Kita kalau naik umur, bukan kita lah no. Silap saya tarik balik. Pak Long dah naik umur 60. Kalau sebut kita tu ni saya baru 36. Pak Long naik umur 60. Umur 60 ni Pak Long kita kata minta maaf cakap lagi marah pula. Umur 60 ni kalau Nabi kata umur mati ya. Sebab Nabi pun wafat umur 60. Nabi kata umur umat aku ni di antara 60 ke 70. Maknanya 60 ni umur mati lah. Saya sebut lagu tu Pak Long nak marah tak? Boleh tak saya sebut lagu tu? Umur 60 ni umur mati. Boleh tak Pak Long? Boleh kan no? Nak bagi sedar. Nabi habaq bukan saya kata. Umur 60 ni Pak Long, kalau buat ibadat tak rasa sedap lagi, sebenarnya Pak Long sedang berada pada zon yang parah. Zon bahaya. 60 tahun dah Pak Long. Umur ni umur nak lipat dah ni. Kira nak masuk maghrib dah lah umur tu. Tinggal nak bang ya. Tapi ibadat yang Pak Long buat, Pak Long tak rasa sedap lagi. Agak-agak Pak Long bahaya ke tak Pak Long? Agak-agak lah. Kalau umur 32, 33, 34 tu tak apa lagi. Itu umur seronok lagi Pak Long. Umur 20 lagi cakap. Ni umur 60. Main masjid rasa tak seronok. Duk kedai kopi rasa seronok. Kalut Pak Long. Kalut kena cari ubat Pak Long. Sedangkan main masjid dengan kuliah bukannya teruk. Tak teruk pun Pak Long teruk apa? Saya nak tanya Pak Long. Main lambat pada ustaz. Ustaz main lambat dia ingat wal asri ni Allah Ta'ala duk kata wal asri ni demi masa ni. Dia tak tahu yang ustaz tadi terkejut babi. Pak ekor Pak Long dia keluar hitam-hitam. Berit mengejut babi lintas. Mujur tak belah. Dia bukan tahu. Dia main. Pak Long main lambat. Tak teruk. Lepas tu Pak Long duduk. Teruk tak mana Pak Long? Hak yang teruk ustaz bersyarah tak dengar. Dah lah bersyarah. Mic kena pegang pula. Teruk Pak Long. Mic sangkut bateri tak ada kot. Ni kena pakai mic ni. Pegang Pak Long. Kebah tangan-tangan. Dah terkejut babi tak habis lagi. Main pegang mic pula dah. Saya kan ni, saya akan jadi sejarah saya lah. Main nak mengajak jumpa 4 ekor babi. Saya akan buat satu buku nanti lah. Perjalanan dakwah. Terkejut jumpa babi. Ada babi lagi kot ni no. Teruk Abang Long, mai duduk. Relax, tak ada apa. Betul larat, dengar. Tak larat, lena. Yang teruk pi kedai Pak Long dah lah kena pi kedai. Order nak kena makan, nak kena bayar. Lepas tu tak boleh duduk saja, kena menyembang. Tapi dia rasa lagu mana? Hak tu tak apa. Mai sini duit pun tak kena. Sekali makan orang jamu. Menyembang pandai sikit ada lagi ni. Duduk sambil makan sembang pandai sikit. Sebab apa? Tak orang nampak sangat ketahanan kedarah banyak. Sembang pandai. Tak hilang. Mulut tak mau. Hak ni perangai orang Kuala Lumpur. Ni tak mau, cukup tak mau. Tak hilang. Teruk tak mana? Saya nak tanya. Tak teruk. Tapi tak main. Sembahyang. Saya nak tanya Pak Long betul-betul. Sembahyang teruk tak Pak Long? Sembahyang. Agak-agak Pak Long dah sembahyang ni teruk tak sembahyang? Tak teruk Tapi pasal apa orang tak boleh buat? Jawapannya kerana orang rasa benda tu terbeban. Bukan kerana benda tu lazat. Lah ni kita sambut Isra' Mi'raj. Saya nak ajak Pak Long. Kita daripada yang tak semayang. Kalau dengar malam ni, hak mana yang tak semayang, jom kita buat perubahan. Jom kita semayang. Jaga semayang. Ni yang pertama.
Yang kedua, yang dah jaga semayang, tingkatkan kualiti semayang. Tingkat tu lagu mana? Yang tak mengaji semayang tu, jom kita belajar. Saya cadangkan kepada pihak masjid, jom kita buat kursus solat. Berapa ramai lagi di kalangan anak-anak Korea ni, hak semayang pun tak betul lagi Pak Long. Hak ni sebenarnya orang masjid kena fikir. Kita bila jadi AJK masjid ni, kita duk fikir masjid daripada kecil nak perbesar, betul. Masjid daripada tak elok nak perelok, betul. Yang lebih daripada tu bukan setakat membangunkan masjid, kena membangunkan anak-anak Korea ni. Mau takat jadi AJK masjid tak ada van jenazah, nak beli van jenazah, hak tu semua boleh buat. Semua boleh buat belum? Daripada tak ada van jenazah jadi AJK masjid, kita cadang nak beli van. Belilah setiap masjid ada van jenazah. Cuba tanya tengok hak yang duk jaga van jenazah tu, minggu ni berapa kali dah van tu berjalan. Sebab tu saya kata 2-3 masjid share satu van pun tak apa dah. 2-3 masjid share satu van. 2-3 masjid share satu van. Kita ni kena jaga orang hidup belum Yang kadang-kadang kita duk jaga orang mati lebih dari orang hidup. Daripada beli van jenazah, lebih baik beli van masjid. Bila tak ada jenazah, anak-anak Korea boleh guna. Ada dalam Korea kita, nak pergi hospital pun tak ada kenderaan. Dia tak? Bila ambil van masjid, bawa dia pergi hospital. Ni nak bawa van jenazah, tobat kawan tak naik. Dia tak? Duk ngap maklum tu. Nyawa pun tak bunyi hit. Hit. Awak maklum tak tahu hit bunyi. Awak tak pergi hospital, tak ada apa. Jomlah kita pergi naik van jenazah. Tobat dia tak pergi lah. Maklum nak bawa dia naik van jenazah. Lampu oren duk munsing kat atas bumbung. Kona tang buat kecemasan. Turun maklum tu, lari nah dia kata mayat berjalan. Tak ada pasal aku nak naik. Lebih baik kita beli van masjid. Ada orang nak pergi hantar anak dia pergi mengaji UiTM Shah Alam, tak ada kenderaan. Kereta tu ada lah. Pergi kereta tu pun nak sampai ke Pokok Senar pun 4 kali kipas enjin baru sampai. Dia tak? Nak sampai Pokok Senar tu 4 kali berhenti duduk kipas enjin tau. Hang nak ajak kereta tu pergi Shah Alam. Dia nak sewa kereta, dia tak ada duit. Dia main habaq dekat masjid. Kami nak pergi ni, okey tak apa. Lah ambil van masjid, bayar upah driver, buh minyak pi. Betul tak belum? Hari ada mayat, bawa guna mayat. Ni kita utama orang mati lebih daripada jaga orang hidup. Lepas tu saya bukan tak setuju, tapi kalau boleh daripada beli van jenazah, lebih baik beli van masjid. Orang hidup boleh guna, orang mati boleh guna. Lah orang mati Pak Long tu, van Pak Long tu pun boleh dah, van masjid Kuala Lepas. Van jenazah apa? Ekono van. Ada van jenazah dah? Tak ada van. Pakai van lama tu pun tak apa Pak Long. Soba tak bergerak pun tak apa. Bukan mayat nak komplain pun. Ada tak waktu nak turun mayat tu dia habaq ni. Dia kata kat driver, pergi habaq kat tu imam tukang soba teruk dia kata tadi. Mau takat jadi orang masjid nak fikir beli van jenazah. Mau takat jadi orang masjid fikir nak perelok masjid belum. Hak tu orang duk buat dah. Apabila kita pegang tampuk pemerintahan masjid, orang masjid ni kena fikir apa dia? Yang pertama, dalam qaryah aku berapa ramai lagi hak tak kenal Allah. Ada kita fikir lagu tu. Ni dalam qaryah Kuala Lumpur ni, berapa ramai lagi orang anak Korea yang tak kenal Allah. Kita buat kuliah belum? Betul, kita buat kuliah. Mereka tak main. Apa cara kita nak fikir bagi mereka main? Kena fikir. Ni tak ada, kami buat kuliah lah. Mereka nak main-main, tak mau main sudah. Mampu pergi mereka. Kami duduk pintar rokok dun. Lepas kuliah duduk makan, duduk pintar rokok dun. Kita buat kuliah, mereka tak main. Kepala bapak mereka. Tak boleh ambil pendekatan lagu tu belum.
Dalam qaryah kita berapa ramai lagi hak tak semayang dan tak faham, tak tahu cara semayang yang betul. Ada ramai mana lagi? Sebab tu jangan duk kira nak bertanding pemilihan ya. Duk kisah nak jadi orang masjid. Lepas tu dah duduk dalam masjid, kira nak berkelahi pula sama-sama JK. Hak ni tak setuju kawan tu tak setuju kawan ni tak setuju kawan ni. Mulalah tim A, tim B boykot masjid. Bodoh ke tak? Itu saya pergi ceramah satu surau tu, hantam kau-kau punya orang surau tu. Mampu pergi, hampa nak panggil tak panggil pula. Mampu pergi gambar, aku minta kelapak nak pergi lah. Dapat long fikir. Dulu masa tak ada lagi tapak nak buat surau, mereka panggil saya pergi ceramah, kutip duit nak beli tapak buat surau. Kita pun kutip, kempen orang beli. Okey, selesai dah beli tapak surau. Lepas tu panggil saya pula pergi ceramah, nak lancak wakaf, nak bangunkan surau. Kita pergi pula ceramah. Habis surau dah buat dah, elok dah. Surau tu pun dah panggil saya kali ketiga, lancak derma untuk nak buat pengimarahan surau, nak buat kuliah. Lepas tu Pak Long, bila pemilihan pula, tim tu tak menang. Mai tim baru, hak tim lama tu pula duk kempen orang, jangan duk pergi surau. Pak Long rasa lagu mana? Rasa lagu mana? Panggil saya pergi baru ni sama-sama amma ba'du tu, ku hantam kau ya. 45 minit ceramah malam tu tak boleh, dia ketak. Depa duk rakam saya kata, hari ni jangan duk rakam ku taibai dengan buat ni. Buat turun habis kamera. Tajuk ceramah hari ni aku nak tutup hamba. Tu tajuk dah saya kata. Dulu tak ada surau, hampa kalut nak buat surau. Pergi kutip habis duit-duit orang ni nak buat surau. Dah surau dah elok, kerana hampa berkelain sama-sama AJK, hampa lancak pula kempen boykot surau. Pak Long, ajak orang jangan duduk pergi rumah Allah. Panggil elok ke huduh? Saya nak tanya. Kalau kita kempen ni, hampa jangan duduk pergi kenuri rumah dia. Dia buat kenuri, kita tak setuju dengan dia. Kita kempen jangan duduk pergi kenuri rumah dia. Tu pun hati perut busuk orang kata, ni hang duk kempen jangan duk pergi rumah Allah. Ni belum ada. Rasa kita jadi orang surau, kita jadi orang masjid ni untuk apa? Saya nak tanya. Kita tak dapat jawatan masjid, alhamdulillah. Tak apa, kita bantulah. Bukan hang nak buat kerja tu, hang nak kena dapat amanah. Siapa nak katok Pak Long kalau Pak Long bawa anak-anak dia main cuci belayang? Siapa nak katok? Saya nak tanya. Ni tak ada kerja apa? Bawa bini kita, bawa anak kita, bawa mai apa semua. Abang kata imam, esok saya nak bawa keluarga saya, mai tolong cuci surau, cuci masjid, cuci belayang. Ada kata imam kata, hamai aku katok. Awak kalau hang tak jadi tok siap, hang tak boleh buat kerja tu. Hang tak jadi AJK masjid, hang tak boleh buat benda tu. Kita bila ada amanah tanggungjawab ni Pak Long, teruk Pak Long oi. Saya kata tadi, kena buat banci. Dalam qaryah kita berapa ramai lagi hatak reti semayang. Buat kursus solat. Panggil mereka, mai. Fikir lagu mana nak panggil. Orang kita ni Pak Long, mudah ya Pak Long nak pergi ramai. Makan peri. Tanya, ni ada kursus semayang? Ada makan-makan dah, makan-makan. Ada, ni nasi lemak temohok. Oh. Lepa pun mai. Habis dengan nasi lemak bilih telur tu. Dia kata temohok tak ada. Temohok order tak sampai. Abang dia baru tu. Ada satu masjid saya pergi, sembang tak nak jatuh. Kalau kita tanya, ni makan apa? Ni daging rusa tak? Habis pergi, cok peniakam tu. Tak tengok mereka buat poster lagi. Tak tahulah poster tu mereka edak ke mereka hantar kat saya. Tak tahulah. Ni minggu depan saya nak pergi poster dia. Salam Ustaz, jangan lupa minggu depan kuliah on macam biasa. Saya pun jawab insya-Allah. Menu istimewa bulan ni Ustaz,
Daging rusa masak hitam. Tu Haji pergi tengok cuak penderam tu. Haji pergi tengok cuak penderam tu. Haram semua. Ustaz pun hampa nak kencing. Biar ustaz kencing hampa sudah lah. Hampa jangan duk kencing ustaz. Jom. Pak Long. Kita ajak orang. Perbetul solat. Yang kedua, jadikan ibadat ni sebagai darah daging kita. Tu yang kata nak dapat kelazatan dalam melakukan ibadat tu. Kita nak dapat rasa lazat dalam melakukan ibadat ni lagu mana? Kita kena jadikan ibadat tu darah daging. Saya kata lagu ni, Pak Long. Saya kata lagu ni. Kita duk main telefon ni, Pak Long. Sebab apa kita rasa main social media ni kita seronok? Sebab dia dah jadi darah daging. Boleh tak kalau sehari kita tak pegang telefon, Pak Long? Kalau orang tua-tua dulu boleh. Boleh. Pi mana telefon pun haram tak bawa. Lah ke Pak Long? Pi dah sekerak jalan. Handphone tak bawa. U-turn tekan minyak hitam sampai berdiri balik ambil. Kalau kita tak main telefon sehari, kita boleh tak? Tak boleh. Sebab apa, Pak Long? Sebab dia rasa sebati, Ustaz. Tu nama dia darah daging. Tu nama dia dah jadi darah daging. Faham? Dah jadi darah daging. Ustaz, macam mana nak jadi ibadat ni darah daging? Ada 4 benda, Pak Long. Hari ni saya nak menutup lah. 5 minit ke saya berhenti. Pak Long jangan buat muka aku nak mati lagu tu. Banyak benda saya abang. Tadi 2 ni 4 pula. Disebut oleh Imam Ahmad. Kalau kita nak jadikan ibadat ni sedap, nak jadikan ibadat ni darah daging, Pak Long kena tinggal dalam dunia ni 4 benda, Pak Long. Kena tinggal dalam dunia ni 4 benda. Yang pertama, Pak Long maklum kena tinggal apa dia dalam dunia ni? Pak Long maklum kena tinggal duk cari redha manusia kepada mencari redha Allah. Ni yang pertama. Maklum kita nak buat ibadat ni rasa sedap, maklum kita kena cari redha Allah, maklum dalam hidup. Manusia ni dia nak kata mendatang apa kat kita? Dia kata, Pak Long, manusia. Kalau manusia tak puas hati dengan kita, ada masalah? Tak ada masalah. Yang masalah kalau Allah tak puas hati dengan kita. Manusia tak puas hati tak ada masalah. Yang masalah kalau Allah tak puas hati dengan kita. Ke-9 dah. Yang kedua, saya pergi 10 dan nak jumpa orang pula lagi ni. Yang kedua, kena tinggal dalam hidup ni Pak Long berkawan dengan orang-orang jahat. Pak Long dalam hidup kalau Allah Ta'ala cuci kawan-kawan hak perangai huduh, perangai jahat ni Pak Long, yang ni tanda Allah Ta'ala sayang kat kita. Kita ni tak berkawan ramai pun tak apa. Yang penting kawan tu ikhlas. Daripada duk berkawan dengan duit shilling Pak Long, depan lain, belakang lain. Banyak tak kawan-kawan kita hak jenis mangsa duit shilling? Ha Pak Long, ada banyak. Depan lain, belakang lain. Depan belakang tikam. Hak jenis mangsa duit shilling ni Pak Long. Yang ketiga, kena tinggal dalam hidup ni apa dia? Untuk dapat ibadat yang sedap. Yang ketiga Pak Long, tinggallah dalam kita duk cari kesedapan dunia. Tinggal. Kita duk cari kesedapan dunia ni. Dunia ni Pak Long, ni saya duk latih diri saya dan saya nak latih Pak Long. Dunia ni Pak Long, dia macam bayang-bayang. Pak Long tahu tak bayang-bayang? Imam Ghazali kata, dunia ni dia macam bayang-bayang. Hang ligan tobat tak dapat. Hang buat tak peduli, dia duduk ada dengan hang tentu. Dunia ni Pak Long, dia macam bayang-bayang. Ligan tobat tak dapat. Tapi kalau kita buat tak peduli dekat dia, dia duduk ada tak dengan kita dunia ni? Dia duduk ada kot tepi ni, dia pergi mana? Bayang-bayang. Ni dia bayang-bayang. Ni, Pak Long cuba tengok, Pak Long dah bayang-bayang. Mau tak ada bayang-bayang tobat hantu raya, bukan orang. Ada tak bayang-bayang? Ligan. Dapat tak bayang-bayang ni? Ligan. Pak Long ligan bayang-bayang dapat? Tobat tak dapat Pak Long. Mana boleh tangkap bayang-bayang? Tapi Pak Long buat tak peduli dengan bayang-bayang. Dia duduk ada orang tu.
Dunia ni lagu tu. Lagi kita ligan, lagi dia lari. Lagi kita ligan, lagi dia lari. Kita buat tak peduli dengan dia. Tu ada orang tu. Sebab tu orang yang kejar dunia ni takkan dapat belum. Dapat, tapi bukan yang betul. Tapi kalau orang yang tak ligan dunia, dunia tu ada je dengan dia. Yang Pak Long kena ligan dalam hidup ni dua benda Pak Long. Yang pertama kena ligan apa dia? Kena ligan redha Allah. Hak ni yang Pak Long kena cari, bukan dunia, cari redha Allah. Yang kedua kena ligan dalam dunia ni apa dia Pak Long? Kena ligan ibadah, amal soleh. Tua ni yang nak senangkan kita di akhirat. Yang pertama, yang kita nak senang di akhirat ni dengan apa dia? Yang pertama dengan redha Allah. Yang kedua, kita nak senang di akhirat ni dengan apa dia? Amal soleh. Dunia, biar. Ambil takat yang perlu ya Pak Long. Lebih tak payah. Ambil takat yang perlu, melebih tak payah. Inilah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ibn Harb rahimahullahu ta'ala. Amalan dan cara untuk kita mendapat kesedapan dalam melakukan ibadat. 3 benda ni saya sentuh kepada Pak Long malam ni. Sempena dengan tazkirah ataupun ceramah Isra' Mi'raj saya yang menggantikan kuliah kita ni, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Pak Long, sebelum saya nak tangguh, saya nak bagi satu amalan untuk Pak Long. Pak Long boleh tolong edak tak? Satu amalan untuk Pak Long ni sebelum saya nak balik Pak Long. Amalan untuk menyambut Ramadan. Amalan untuk menyambut Ramadan. Tak apa, biar dulu. Diedarkan kepada Pak Long tu khotah. Pak Long ambil doa ni sebagai penutup. Tolong ambil bagi kat muslimat sama. Baik, doa ni Pak Long jangan duk ambil balik, duk balut tapai pula. Balik beramai Pak Long. Ambil Pak Long. Bulan depan saya mai Ramadan dah. Saya mai bulan depan, saya nak bagi amalan lain pula. Yang ni saya nak bagi amalan lain. Baik Pak Long. Sebagai penutup buah tangan untuk balik malam ni, saya edarkan doa menyambut Ramadan. Dia tulis di situ. Cukup? Ada yang tak dapat lagi? Cukup? Ada lebih? Baik Pak Long, selama ni Pak Long duk sambut Ramadan, haram doa apa pun Pak Long tak nak baca Pak Long. Tak nak baca doa apa. Tahun ni mai kita berubah lagi Pak Long. Tahun ni kita berubah sikit. Lagu mana Ustaz? Tahun ni kita berubah, sambut Ramadan baca doa. Pak Long tengok di situ. Dia kata apa dia? Doa ni Pak Long dibaca pada malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan ni lagu mana Ustaz? Malam pertama tarawih. Senang nak faham. Malam pertama tarawih. Esok puasa, malam ni baca. Jangan silap pula. Pagi ni puasa, malam tu dia kata malam pertama. Tak, tu malam kedua. Pagi puasa, malam tu malam kedua. Malam pertama ni, malam ni tarawih, esok puasa. Faham tak? Esok puasa, malam ni baca. Baik. Bila baca doa ni Pak Long, dia kata tu, nescaya memegah Allah Ta'ala akan dia dengan malaikat dan firman-Nya, hai malaikat, aku saksi olehmu bahawasanya telah aku merdekakan dia daripada api neraka. Siapa yang baca, kata Syekh Ali bin Abdul Rahman, dia kata, siapa yang baca doa ni malam pertama Ramadan, Allah Ta'ala jamin dia ni dibebaskan selamat daripada api neraka. Bukannya berat pun doa ni Pak Long. Saya baca, Pak Long ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi
khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Pendek tu ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Baca bila Pak Long? Malam pertama Ramadan. Balik doa ni pelekat tang tempat hak kita duk tengok. Pak Long nak, saya kalau benda-benda hak penting saya akan pelekat dua tempat. Yang pertama kepala katil. Sebab senang nak lena tengok. Itu kadang-kadang bini saya marah. Penuh kot kepala katil pelekat. Saya kata biar api, aku bukan pelekat kat kepala hang. Kepala katil tak ada masalah. Hak masalah mau duk pelekat kat kepala dia. Yang kedua cermin, tempat kita duk tengok selalu. Jadi Pak Long, doa ni balik simpan, tolong baca. Tolong baca malam pertama Ramadan. Mudah-mudahan kita ni selamat dengan jaminan Nabi, kata Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada api neraka, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan doa. Pak Long jangan duduk pergi mana, ada saya nak umum sikit lepas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.